Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami Nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kami masa tu syababan, muda. Kami syababan muda lagi. Kami tak dapatkan suatu untuk nak kahwin tu. Kalau tu akan ba'ah, akan jimuk, ya kuasa jimuk. Dengan bahawa ada syahwah. Tu al-ba'ah tu ulama tafsir al-jima'ah wa asbaban nikah wa mu'natihi. Ya kuasa akan nak jimuk dengan bahawa ya ada syahwah. Bagi kuasa masalah sebab-sebab bagi belanja isi kahwin ke apa tu ikutlah ya kuasa. Pahal kita baca hadis ni pahal dah. Ya berarti dia kata ada hadis menakuti. Hadis menakuti, pahal tak hadis menakuti. Ya ada ini masa sahabat masa Nabi dulu. Puasa nak wa amma ke tu dak singat dak si kepada si bin ke sini kau. Ya syawah ada tapi dak si. Wa ahsanul farji dan lebih memelihara bagi farak zakat ya tidak bin dah. Farak mana ya zakat. Jadi mak Syiah takut dengan zakat ya tu tak ada timur warna lah sebab ada bini dah. Yalah dah. Wa man lam yastati hadis. Tak berlawan hadis ni. Dan barang siapa tak kuasa. Tak kuasa nak nikah, tak kuasa nak jimuk, ya syahwat kurang. Ada syahwat tapi kurang. Lepas tu tak ada duit untuk nak sara anak bini. Ada bini dah. Lepas tu tak ada isi kahwin, tak ada duit. Fa alaihi bisawmi, maka lazimlah atas ada kuasa tu dengan puasa. Lazim dengan puasa. Maka lazim atasnya oleh puasa. Fa alaihi bisawmi ada ulama tafsir. Fa lazima alaihi sawmu, maka lazim atasnya oleh puasa. Apa fa innahu kerana puasa tu lahu wijaun. Puasa ni wijak kepada yang mudhaih. Kalau ia orang syahwat kuat, pasti ada kuasa nak cari duit kat duit iraisi kahwin tak ada. Lepas tu nak sara bini tak ada kuasa nak kuasa dia. Tapi ada syahwat, Nabi suruh puasa. Ialah kata Nabi tak ngaku mak ada lah berlawan dengan ni. Nabi diusik puak hak kuasa tu. Ada syahwat. Kuasa, tak kuasa nak nikah tak dengan duit dan apa. Tapi tak sih. Tu dia mau usik dah. Nabi tak ngaku mak tu usik. Hadis wak usik kan. Dia banyak hadis Nabi wak usik. Hadis wak usik tu banyak. Baru tu duk usik budak Dia tak gapo boleh. Mana ya falaisa minni ulama tafsir. Bukan daripada umatku yang sempurna. Ada pun kalau tak kuasa, tak asal hadis tu mula kan. Ya tak kuasa, tak kuasa. Ya kurang dari segi syahwah. Tenang. Dia kurang dari segi syahwah. Lepas tu, dia tak sih kahwin. Belah dia.